Syedi dah ada? Dah sedia? Waalaikumsalam. Saya mulakan ya. Hmm. Saya mulakan Okey, dulu ya. insyaAllah. Boleh. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Jumpa lagi kita di webinar perpustakaan siri yang ke-15, juga webinar yang terakhir bagi webinar perpustakaan pada tahun ini. Jadi seperti biasa, saya Cik Liana, pustakawan dari unit rujukan selaku moderator untuk sesi pada hari ini. Untuk makluman semua, dalam siri kita yang ke-15 ini, kita membawakan satu tajuk yang sangat menarik dan penting terutama sekali umat Islam, di mana topik hari ini bertajuk Teknologi Diinking, Inovasi Lestari dalam Pengurusan dan Pelupusan Al-Quran. Jadi seperti yang kita tahu, naskah Al-Quran yang telah rosak ataupun yang tidak lagi boleh digunakan, kita tak boleh nak buang suka hati ataupun sembarangan. Ia memerlukan kaedah pelupusan yang betul, mematuhi garis panduan, juga kita perlu jaga penuh adab terhadap ayat-ayat suci Al-Quran ini. Jadi melalui sesi pada hari ini, kita akan memahami bagaimana teknologi moden, khususnya teknologi de-inking ini dapat membantu kita semua dalam memelihara kesucian Al-Quran dengan lebih sistematik dan juga mesra alam, yang bukan sekadar membakar tetapi memproses semula untuk kita manfaatkan dengan lebih baik. Sebelum menjemput penceramah, izinkan saya berkongsi sedikit latar belakang mengenai beliau. Penceramah kita pada hari ini adalah Tuan Masyudi bin Arifin, iaitu pengurus operasi Atin Prasendirian Berhad atau Atin Green. Beliau mempunyai 22 tahun pengalaman dalam industri pembuatan kertas. Jadi dengan kepakaran dan pengalaman luas dalam bidang ini, beliau akan berkongsi kepada kita semua bagaimana teknologi de-inking ini dapat diaplikasikan dalam pengurusan serta pelupusan naskah Al-Quran secara profesional dan juga beretika. Jadi dengan itu saya menyerahkan sesi ini kepada Tuan Masyudi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Um, Terlebih dahulu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada moderator kerana sudi menjemput kami untuk membentangkan atau memperjelaskan lagi apa yang kita usahakan setakat ini. Okey, rasanya dah boleh mula ya? boleh, boleh. Okey. Di sini saya kongsikan beberapa slide. Ya. Okey, jelas ya? Jelas. Okey. Okey, sebenarnya syarikat kami adalah saya perkenalkan dulu, saya Masyudi bin Arifin selaku pengurus operasi di syarikat Tin Press Sdn Berhad. Uh, kita punya main business adalah sebagai syarikat percetakan. Jadi bila syarikat percetakan, kami pun mempunyai lesen untuk mencetak Al-Quran. Lesen keselamatan daripada KDN untuk mencetak Al-Quran. Jadi bermula di situ, bila 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 kita mencetak Al-Quran tu berlaku, bila kita cetak maknanya kita ada some waste lah, lebih-lebihan tu. Jadi sebelum kita dapat idea ni, kita just guna kaedah konvensional di mana kita terpaksa bakar. Jadi bila bakar tu pun memerlukan kos juga. Jadi kita mengambil inisiatif untuk memandangkan saya sebelum ni ada sebagai konsultan sebenarnya. Konsultan untuk syarikat-syarikat pembuatan kertas. Jadi kita ada teknologi tu. Jadi secara tak langsung kita adapt apa yang dilakukan di sebagai proses kilang-kilang kertas biasa, kita adapt konsep tu untuk khususkan sebagai pemuliaan Al-Quran. Kalau dahulunya dia kadang orang confuse pemuliaan apa kan, apa tu pemuliaan. Sebenarnya Jakim sendiri telah meletakkan bahawa ayat term of pelupusan tu kita kena tukar kepada pemuliaan sebab dia melibatkan Al-Quran. Jadi
bila 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 kita bentangkan tu memang mereka minta kita letakkan konsep permuliaan untuk berbanding dengan perpustakaan, sebab perpustakaan ni dia lebih kepada yang lain lah. Okey. Yang adalah sejarah syarikat. Okay, ditubuhkan dah lama dah syarikat ni. Jadi bila semasa saya sebagai konsultan di syarikat kertas, pembuatan kertas, jadi saya pun bila memerhatikan ada ada ketirisan di mana raw material yang mereka gunakan untuk menghasilkan tisu tandas, kertas-kertas yang lain lah, ada sebahagiannya saya jumpa naskah-naskah Al-Quran. Mungkin tak pastilah daripada mana, sebab syarikat ni biasanya dia akan ambil daripada syarikat lain, pembekal lain. Itu kolektor lah yang biasa diorang buat bisnes macam surat khabar lama macam tu kan. Jadi diorang ambil daripada situ. Jadi masyarakat mungkin tak ada option nak hantar ke mana. Jadi dengan ambil jalan mudah, mereka jual je lah benda tu. Memang dapat duit, tapi hasil daripada uh, yang dijual tu, maknanya kita pun tak sanggup lah kalau misalnya kata kertas kita jual tu, contoh Al-Quran tu, dia jadikan sebagai tisu tandas. Jadi bermula daripada situ, saya berjumpa dengan Director Atin Press, Tun Haji Sulaiman. Jadi kita berbincang bersama dengan Profesor Dr. Suhaimi daripada UiTM. Kita berbincang macam mana untuk kita dapatkan, untuk kita jalankan apa yang kita rancang itulah untuk menyelesaikan masalah. Bukannya sebagai untuk masalah syarikat saja, tetapi ia melibatkan juga kepada masyarakat awam, khususnya umat Islam lah. Salah satu inisiatif yang kita buat adalah sebagai tanggungjawab kita lah untuk menjaga alam sebenarnya. Ini adalah salah satu daripada keratan-keratan daripada media sosial di mana kita dapat lihat kalau secara konvensionalnya bila bakar tu akan mencemarkan alam lah. Satunya dari segi penghasilan asap, yang keduanya abu. Lepas tu bila kaedah pembakaran ni, dia kena pastikan mushaf yang hendak dilupuskan tu, dia nak dimuliakan tu adalah kering. Jadi menjadi masalah bila berlakunya banjir. Contohnya tahun 2014 kita ada join dengan some NGO untuk mengutip Al-Quran yang dah kena banjir ni lah. Masalahnya bila Al-Quran banjir ni, kita dia memang tak boleh nak bakar. Kalau misal kata masuk dekat dalam incinerator, dia memang tak boleh bakar. Kita kena jemur, kena keringkan. Jadi bila jemur, memerlukan kawasan yang luas lah, tempat yang luas. Lepas tu kena gantung pakai hanger. Lepas tu bila hujan, terpaksa kalang kabut lah benda tu. So dia agak-agak tidak teratur lah. Dan kebarangkalian untuk bila kena tiup angin tu berterabur adalah tinggi lah. Yang keduanya, bila pembakaran, bukanlah kita nak bagi tahu pembakaran yang tak bagus. Tak. Kita menjadikan sebagai jalan alternatif sebenarnya. Alternatif untuk kaedah pemulihan Al-Quran ni lah. Bila bakar, penghasilan abu tu akan dihantar ke laut lah biasanya. Dan ada setengah negeri dia dihanyutkan di dalam air. Tapi agak tidak berapa cantik lah bila hanyutkan dalam air atau berbuangan di laut. So dia akan sedikit sebanyak akan mencemarkan alam jugalah. Okey, seperti yang saya beritahu, antara objektif kita adalah mencipta satu teknologi yang baru lah.
memberi ruang alternatif kepada kaedah pelupusan. Dan alhamdulillah untuk fatwa, uh, kita pun dah dapat keputusan daripada MKI di mana letakkan difatwakan sebagai harus. Contohnya untuk fatwa Negeri Selangor diharuskan untuk menggunakan kaedah diingking. Ini seperti kita sedia maklum kaedah fiqh seperti untuk perluasan Al-Quran. Uh, jadi boleh lihat dah. Ya, untuk pembakaran, konsep pembakaran ni dia kita tak boleh bakar macam tu je. Kita kena pastikan abu yang dihasilkan tu adalah mesti putih. Maknanya totally tak ada tulisan. Baru dilepaskan lah kalau ikutkan. Kita ada menjalankan beberapa kajian di mana bila kaedah pembakaran ni pada sebelum ni kosnya agak tinggi. Kadang mencecah RM10 dan saya ada dengar ada yang mencecah hingga RM12 untuk sebelum ni. Jadi bila kos pembuangan abu ke laut apa semua tu sebenarnya agak agak tinggi. Jadi bila yang saya dapat maklum, kos pembuangan abu ke laut sahaja akan menelan belanja lebih kurang RM60,000 untuk satu trip. Jadi untuk diingking sebenarnya kita tak menghasilkan abu pun, kita just asingkan dakwat tu daripada mushaf. Jadi bila kita berbincang dengan majlis fatwa, di mana hilangnya nilai hurmah Al-Quran dalam proses ini. Okay, kalau misalnya kata pembakaran, bila dia dah jadi abu putih tu, dia dah hilanglah hurmah Al-Quran tu. Maknanya abu tu dah bukan sebagai Al-Quran lagi. Tapi dalam konsep diingking, kita letakkan nilai hurmah Al-Quran itu dah tak ada bila pengasingan dakwat tu berlaku. Maknanya kita asingkan dakwat dengan fiber, kertas lah maknanya, menggunakan air. Jadi bila kertas tu dihasilkan maknanya dia bukanlah sebagai daripada Al-Quran lagi dah. Sebab nilai hurmah sebagai kita harus menghormati Al-Quran tu hilangnya pada konsep, pada kaedah pemisahan di inking, proses di inking. Jadi untuk itu kaedah di inking kita kosnya kita charge lebih kurang RM3.50 per kilo. Tapi kalau misal kata hantar ke kilang lah. Tapi kalau nak kami datang untuk collect, dia ada charge tambahan untuk pengangkutan. Okay. Sorry ya, dia hang. Okay, dari segi teknologi, kaedah pembakaran yang saya dapat maklum sebelum ni adalah maksimum 100 kilo dan yang paling besar pun lebih kurang dalam 200 kilo sehari. Sebab Jabatan Alam Sekitar pun akan memantau lah kalau boleh dia tak nak terlalu banyak pembakaran ni. So kena kontrol yang tu. Jadi bila masalahnya bila basah lah. Tu yang masalah bila basah tak boleh nak beroperasi. Jadi kena jemur dulu bagi kering baru diorang boleh bakar. Dan kemungkinan besar bahan tu tak terlengkap terbakar tu agak tinggi dan kita pernah dimaklumkan ada satu kes di mana ada proses pembuangan abu dilakukan sampai tengah laut tak boleh nak buang sebab ada lagi cebisan-cebisan Al-Quran tu yang tak terbakar. Jadi mereka terpaksa bawa balik abu-abu tu ke tempat pembakaran lah. Tapi untuk konsep diingking ni kita proses kita adalah menggunakan air. Jadi bila menggunakan air ni lagi lebih boleh jalan lah maknanya. Kalau misal kata tak ada masalah bagi naskah-naskah banjir ni.
Dan kuantiti kita buat setakat ini adalah 3,000 kilo sehari, 24 jam. Tapi buat masa sekarang kita jalan satu shift lah, lebih kurang dalam 1.5 tan sehari. Jadi untuk memproses tu kita memerlukan lebih kurang dalam 20 minit untuk satu batch, lebih kurang 20 minit untuk memproses sebanyak 70 kilo. Maknanya dalam 12 jam tu boleh mencecah hingga 1.5 tan untuk pilot plant yang kami ada dah sekarang ni. Dan jadi tak tak risaulah, jadi lebih mempercepatkan lagi proses tu berbanding dengan proses yang proses konvensional lah pembakaran. Dari segi kajian mengikut situasi pula, semasa di pusat pembinaan Al-Quran, ini sebenarnya slide lama ni, sebab tu ada pemulihan, sepatutnya pemulihan. Bila pembakaran, ialah yang sedia maklum, yang seperti saya katakan tadi, memerlukan kena jemur, tenaga kerja pun kena ramai, dan mengambil masa yang lama lah untuk nak bakar. Lepas tu simpanan pun agak sukar dikawal. Ya, kita nak asingkan dengan bahan yang kering dengan yang basah kan. Jadi agak susah. Tapi untuk proses de-inking, kami masukkan ke dalam jumbo bag yang besar lah. Jumbo bag besar maknanya kita bila dah masuk dalam tu dah secure. Kurang-kurangnya dia tak adalah terlangkah, terpijak ataupun sebagainya lah yang tak patut bila kita dah masukkan dalam jumbo bag besar ni. Daripada segi kajian kesan pada alam sekitar, sedia maklum lah. Bila pembakaran ni, asap, bau, lepas tu macam-macam lah yang tidak. Tapi kita tak adalah bagi tahu kita yang terbaik, tapi kita sediakan yang alternatif lah, jalan yang agak baik. Untuk de-inking kita 100% tidak melalui kaedah pembakaran, melainkan jika naskah ataupun sebab sebenarnya kami bukan sahaja menerima naskah Al-Quran saja, apa-apa bahan cetakan, contohnya seperti frame, bahan-bahan souvenir yang ada kalimah-kalimah ayat suci Al-Quran, kami terima. Jadi untuk frame kami ada kaedah lain, kami ada blasting. Lepas tu barulah kita proses bahan tersebut lah. Untuk bahan-bahan souvenir lain tu, contoh macam kulit, kita kena shred. Lepas tu barulah kita bakar lah, ataupun kita tanam yang tu. Yang itu canvas, contoh misalkan ada canvas kain apa tu, memang kita lupuskan lah. Yang tu kita asingkan dulu, hilangkan dulu dia punya tulisan, baru kita ada proses lain lah yang tu. Sebenarnya bila de-inking, dalam satu mushaf Al-Quran, sebenarnya dakwat yang terkandung dalam mushaf Al-Quran tu hanyalah kurang daripada 5%. Contohnya, satu pen kita boleh menulis mungkin satu buku, dan kalau dibakar, kita bakar satu buku tu. Tapi proses de-inking, kita asingkan timbangan berat dakwat tu saja. Maknanya yang kita lupuskan adalah dakwat tu. Sebab untuk proses de-inking ni sebenarnya kita menggunakan kaedah floating. Sebenarnya dakwat yang kita hasilkan untuk cetakan ni mostly adalah oil base. Jadi bila oil base ni, dia mostly dia punya reaction adalah hydrophobic. Bila hydrophobic ni minyak, asas minyak. Dakwat ni asas minyak. Bila minyak ni dia mudah terapung. Jadi yang bila dia jalani proses de-inking ni, dia akan mengasingkan minyak dengan air. Jadi yang kita buang adalah minyak, itu dakwat. Jadi yang tu kurang daripada 5% sebenarnya. Jadi kertas-kertas daripada Al-Quran, mushaf Al-Quran tu kita boleh ambil, kita recycle balik, jadikan kulit Al-Quran. Buat setakat ni kami memang cetak Al-Quran, jadi kami jadikan dia sebagai kulit Al-Quran lah.
Dari segi kajian keselamatan, sedia maklum bila pembakaran ada kebarangkalian lah berlakunya kebakaran premis. Kalau tidak dikawal lah risiko kesihatan petugas yang menjalankan yang membakar tu, yalah, bila dia ber- bekerja dengan abu panas, ada risiko kecederaan di situ. Untuk diingking kita jalankan secara automatik dan kita kawal lah mengikut piawaian kilang. Okay, poin utama lah seperti saya bagi tahu tadi, sasaran untuk kita nak menyelamatkan. Sebenarnya ini gambar ni adalah ketika saya menjalankan satu projek, set up projek untuk satu kilang tisu, di mana raw material yang mereka gunakan ada terselit naskah-naskah Al-Quran, dan yang sedihnya hasil daripada dia punya produk apa yang dia keluarkan adalah sebagai tisu tandas. Jadi itulah yang salah satu poin terbesar lah. Kita tak nak kita kena buat juga khusus Al-Quran untuk mengelakkan lah perbesaran Al-Quran ni dengan cara yang salah. Sasaran utama biasanya untuk buat masa sekarang, Atin Green akan menjalankan beberapa program di masjid-masjid untuk Lembah Kelang. Jadi setiap minggu kita ada 3, 4, 5 masjid yang kita jalankan program-program untuk collect mushaf-mushaf Al-Quran atau buku-buku agama ni daripada masyarakat. Atau yang selebihnya kalau nak hantar sendiri ke kilang dalam waktu bekerja lah. Alhamdulillah kita pun dah dapat pengiktirafan daripada Kementerian Sains dan Teknologi, itu MySTI, yang mengiktiraf kita adalah sebagai teknologi tempatan. Okay, kita go through pada proses diingking lah. Seperti saya bagi tahu tadi, satu proses pengasingan dakwat cetakan daripada kertas kita semula untuk menghasilkan diingking pulp dan intrusi perbuatan. Jadi bila diingking pulp ni kita mencetak Al-Quran, jadi buat masa ni kita hasilkan kulit Al-Quran lah, cover. Ialah contoh aliran proses di mana pengasingan kita buat dulu, lepas tu dibaling. Biasanya bila kita terima bahan daripada masjid-masjid ni, kita masukkan dalam jumbo bag lah. Di situ kita membuat pengasingan lah. Kita asingkan bahan-bahan lain, contoh selain daripada Al-Quran, kadang yalah, ada souvenir, ada frame. Di situ kita buat pengasingan. Lepas tu dibaling ni ada satu proses. Lepas tu kita melalui penimbangan. Sebab kita satu batch, kita timbang lebih kurang dalam 70 kilo untuk 20 minit. Sebab itu ada proses penimbangan. Lepas tu akan melalui proses pulping, screening, cleaning, de-inking. Di de-inking ni, di sinilah pengasingan dawat tu berlaku. Maknanya bila de-inking, fiber yang terhasil akan dibasuh, washing, bleaching, juga paper machine. Cuma buat masa sekarang, sebabkan kekangan sumber keuangan lah, kita skip dulu washing dengan bleaching ni. Sebab tu kita jadikan sebagai kulit Al-Quran. InsyaAllah kita akan datang, once kita dah ada sedikit sumber keuangan, kita akan letak balik washing dengan bleaching ni untuk kita hasilkan writing paper ataupun kertas kosong yang boleh mencetak Al-Quran semula. Maknanya daripada Al-Quran lama, kita proses, hilangkan dakwat dia, kita hasilkan satu A4 paper, contoh A4 paper, writing paper lah, yang boleh dicetak untuk menghasilkan Al-Quran baru. Di sini. Lepas tu, apa akan jadi dengan dakwat tu? Bila kita dah hasilkan dengan dakwat, di-inking. Dakwat tu, kita akan melalui satu mesin
yang kita akan press. Maknanya kita akan benda itu dia akan jadi solid. Uh, untuk makluman, Jabatan Dalam Sekitar memedalkan 3 kaedah kita masa kita buat pembentangan. Pertamanya, memandangkan kita adalah skala kilang, jadi termasuk dalam akta Jabatan Alam Sekitar lah. Dia kategorikan sebagai schedule waste, bahan buangan berjadual. Keduanya adalah kita jadikan bahan asas cat. Yang ketiganya, kita jadikan produk. Tapi untuk menghasilkan bahan asas cat dan juga produk ni belanjanya agak tinggi. Jadi kita ambil inisiatif untuk yang pertama lah. Sebab since kita dalam skala industri, jadi kita termasuk dalam akta Jabatan Alam Sekitar lah. Ini adalah proses-proses dia. Okay, di sini bahan-bahan yang kita terima, lepas tu dia akan melalui satu conveyor yang mesin pulping. Mesin pulping ni kalau secara kasarnya kita panggil dia macam blender lah, untuk dia kita hancurkan bagi memudahkan pengasingan awak tu berlaku. Di sini adalah web browser di mana kita asingkan. Bila buku, kita ada tulang buku belakang tu kan. Jadi bila masuk dekat pulping ni juga web browser, dia akan asingkan secara automatik pengasingan tu berlaku. Maknanya bila naskah banjir, pasir, batu tu dia dah terasing lah, dan kita masuk ke dalam tangki simpanan dan juga proses seterusnya refiner, tangki simpanan semula. Di sinilah diinking, mesin diinking tu. Jadi bila mesin diinking tu, dia akan asingkan lah fiber, iaitu kertas yang dah hancur tu, untuk masuk ke paper machine. Juga dakwat yang terapung kita akan hantar ke satu mesin di sini, dia filter press lah, untuk kita buang air jadi benda solid. Lepas daripada paper machine, kita akan masuk drying. Lepas tu kita akan potong untuk saiz yang besar untuk kita hantar ke HQ untuk mengikut saiz pelanggan. Kita juga sediakan SOP kerja, ada adab pengenalan pengendalian di Atin Press. Maknanya kita pastikan staff-staff kita at least ada air sembahyang. Lepas tu keduanya kita wajibkan menggunakan sarung tangan. Jadi bahan-bahan tu sekurang-kurangnya kita bila dah masuk dalam jumbo bag tak terlangkah. Ini ada jumbo bag yang bag besar tu, yang proses dia. Pengangkutan lori pun kami sediakan. Kalau misal kata bahan yang nak kita ambil tu lebih daripada 2 tan atau 5 tan, insyaAllah kita boleh bantu untuk ambil. Ini adalah description untuk pengasingan di mana bedding. Ada pulping yang sudah saya beritahu tadi, bagaimana untuk menguraikan kertas tu dengan air. Proses inking, washing. Ni impress adalah yang saya beritahu tadi, dakwat tu kita dah asingkan jadi perpencalan. Dah surat-surat daripada yang ni, surat daripada JAKIM untuk majlis untuk MKI lah, untuk pengesahan. Jadi kita boleh nampak di sini menggunakan kaedah ada harus, dihukumkan sebagai harus. Kami juga dapat surat kebenaran daripada KDN, juga surat sokongan. Juga daripada Jabatan Mufti Negeri Selangor, meletakkan harus, hukumnya dah harus melupuskan Al-Quran dan baca takat agama melalui proses. Jadi tak risaulah, insyaAllah. Jadi
Jadi tak ada kegusaran insyaAllah untuk kadang ada yang bertanya apa hukum dia nak menggunakan kaedah linking, apa kelulusan. InsyaAllah kita dah dapat fatwa-fatwa daripada negeri Perak, daripada negeri Sembilan, daripada Melaka, Jaya, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Johor pun antara yang terawal lah yang memberikan fatwa. Pahang, Kelantan, Kedah pun dah dapat, Terengganu. Okey, rasanya itu saja. Mungkin ada yang nak melihat macam mana proses tu berlaku. Boleh saya bentak Boleh? video? Boleh Okey. juga. Boleh, boleh. Nanti saya carikan satu video. Boleh nampak ke? Linking, kita asingkan awak. Dia adalah sebentar ya. Ini bila dawat tu terapung, kita gunakan satu chemical lah untuk mengapungkan dawat bersama dengan buih. Jadi bahagian atas tu adalah dawat. Ini adalah filter press lah, kita untuk memampatkan lagi dawat tu supaya mudah dikendalikan untuk simpanan. Ya, hasilnya sebelum kita keringkan, jadi dia dalam sekeping-sekeping lah yang besar. Ini adalah hasilnya lah. Sebab masa sekarang kita hasilkan dia sebagai kulit Al-Quran. Okay, saya rasa saya buka sesi soal jawab lah. Saya serahkan kepada moderator. Okay, baik. Terima kasih Tuan Masyudi untuk perkongsian yang walaupun pendek tapi saya rasa cukup bermanfaat buat kita semua. Jadi kita akan beralih ke sesi soal jawab. Kalau Tuan Masyudi boleh tengok kat dalam ruangan chat, ada satu soalan. Saya terus baca. Boleh? Boleh? Boleh. Okey. Baik, soalan dari Encik Azrai bin Abidin. Soalannya, dakwat mushaf biasanya lebih tahan lama dan tak mudah tanggal. Macam mana komposisi dakwat ni berbeza daripada buku biasa dan apa yang anda ubah dalam proses de-inking supaya dakwat yang kuat macam ni boleh tanggal dengan bersih? Ada tak kes yang dakwat tu perlu proses tambahan sebab dakwat tak tanggal habis? Okey, sebab tu perlunya proses pulping, di mana sebab bila pulping ni kita make sure fiber kertas tu dalam keadaan hancur. Maknanya dah larut lah.
Lepas tu kita ada satu lagi proses dinamakan sebagai refining, di mana kita menghaluskan lagi partikel fiber tersebut. Jadi bila partikel fiber dah halus, maknanya lebih memudahkan lagi dakwat tu terapung. Untuk pengapungan kita menggunakan flotation cell lah. Itu proses de-inking. Lepas tu kita inject some apa nama angin bersama dengan chemical. Sebenarnya chemical bukan apa. Kita gunakan sabun sebagai pemangkin untuk memudahkan lagi pengampungan. Okey. Baik, ada soalan seterusnya yang saya terima. Adakah ada jenis kertas yang terpilih sahaja untuk proses de-inking ni? Sebenarnya untuk proses de-inking ni segala kertas lah, jenis kertas. Cumanya mungkin ada setengah yang agak-agak, sebab tu kita kita kena dalam proses pulping ataupun masa proses pulping tu kita kena ada ratio, some ratio, maknanya ada setengah kertas tu dia agak liat sebab dia ada coating. Lepas tu ada setengah tu yang normal kertas. Jadi kita ada timbangan, sebab tu berlakunya timbangan. Mungkin ratio dia 20% adalah kertas yang liat. Lepas tu lagi 80% adalah kertas yang biasa. Uh, yang tu kita jalankan lah. Hmm. Okey, baik. Ada soalan yang terakhir saya rasa. Adakah kertas yang telah di-inking ini dikitas semula menjadi naskah Quran juga ataupun kertas biasa atau ada menjadi produk lain? Buat masa sekarang kita memang mengeluarkan, menggunakan sebagai kulit Al-Quran. Sebab macam saya beritahu awal tadi, uh, untuk menghasilkan kertas baru, maknanya recycle paper yang plain yang boleh dicetak, memerlukan kos yang agak tinggi. Jadi kita pun dah memaklumkan kepada Jabatan Agama bahawasanya kita sebagai kami pun pencetak Al-Quran, jadi memerlukan raw material, bahan mentah untuk menghasilkan kulit Al-Quran. Jadi seperti yang saya tunjuk, uh, Al-Quran yang kita hasilkan Oh. daripada syarikat. Okey, okey. Ada satu lagi soalan, Tuan Masyudi. Boleh ke? Boleh, boleh, boleh. Okey, baik. Dia bertanya, bolehkah masyarakat atau masjid menghantar sendiri naskah Al-Quran ke Atin Green untuk dilupuskan? Bagaimana prosedurnya? Boleh, Mungkin boleh. dia kurang jelas tadi. Untuk individu, boleh dia datang walk in, cari dekat Google Map Atin Green, ataupun boleh hubungi kami di nombor 011 3592 0204. Untuk setiap minggu kita pun ada buat program sebenarnya untuk Masjid Bajet sekitar Lembah Kelang. Jadi nanti WhatsApp saja dekat nombor tu, nanti dia akan auto reply lah kat mana kita buat program tu untuk mingguan. Okey, mungkin Tuan Masyudi boleh kongsikan sekali lagi nombor telefon tu. Mungkin ada yang terlepas. Saya kongsikan dekat dalam Okey. 011 011 3592 0204. Okey, baik. Jadi saya kongsikan juga dekat dalam ruangan komen. Jadi selepas ni kalau ada yang berminat untuk hantar ke Boleh. Atin Green, boleh contact Tuan Masyudi dengan WhatsApp. Ya. Okey. Melalui WhatsApp lah untuk senang untuk kita record. Ya, okey. Baik, jadi ada siapa lagi yang ingin bertanyakan soalan? Saya bagi ruang sekarang jika ada yang ingin bertanya lagi mengenai teknologi de-inking ini, sebab teknologi de-inking ni pun belum ramai yang tahu. Ya, Jadi saya rasa betul. hari ni memang kita first time tahu proses ni. Kalau tak sebelum ni memang tahu untuk bakar je kan. Betul. Jadi kita sediakan alternatif lah masyarakat. Jadi kita yang sebenarnya kita dah nak menjagalah, bukan sekadar naskah Al-Quran saja. Sebenarnya buku-buku kafar anak sekolah kan, buku-buku agama anak sekolah itu yang banyak sebenarnya. Yang tu yang kita nak jaga, mengelakkan daripada di recycle menjadi benda yang kita tak tahu nak jadi apa.
Jadi Hmm. untuk kami ni insyaAllah sebab kami pun memang pengeluar pencetak buku. Memang kami gunakan untuk mencetak buku lah masa sekarang ni. Kulit buku. Kuat. Hmm. Satu lagi yang saya nak kongsikan contohnya Mhm. Mushaf Al-Quran Wakaf. Bila bila kita berkaitan wakaf ni contohnya misal kata Al-Quran tu Al-Quran wakaf. Jika dibakar dia habis macam tu je. Bila bakar habis hancur macam tu je. Tapi dengan Mhm. kaedah de-inking ni insyaAllah kita bantu untuk sambung. Maknanya daripada dasar Al-Quran tu walaupun dia dah tak jadi Al-Quran kita jadikan kulit Al-Quran. Sekurang-kurangnya kita tolong sambung untuk wakaf tersebut. Tu salah satunya lah. Itulah. Jadi beruntunglah sebenarnya kita semua sebab kita dah ada syarikat yang ada apa inisiatif daripada syarikat tempatan kita sendiri dalam menjaga kemuliaan Al-Quran ni kan. Ya, Baik, betul. InsyaAllah kita mhm. siapa lagi nak jaga Ya, kita betul. kan kita sebagai umat Islam kena sebab tu bila bila ada yang beritahu benda ni mungkin satu kerja fardu kifayah tapi Mhm. bagi kami yang tahu teknologi ni bagi kami dah menjadi sebagai satu fardu ain untuk menjaga. Mhm. Ya, betul. Sebab bukan sahaja apa untuk fardu kifayah tapi juga memberi apa orang kata positif impact juga kepada Hmm, apa kita punya persekitaran alam sekitar mana betul. menggunakan teknologi hijau Tanggungjawab eh. kita tanggungjawab kita Mhm. lepas tu kita menyediakan satu solusi sebab Ya. uh, memang pelanggan-pelanggan kami pun ada beritahu memang dekat rumah tu memang banyak buku-buku agama buku-buku anak sekolah jadi tak Mhm. tahu nak lupuskan ke mana sebelum ni. Jadi kita sediakanlah satu platform untuk alternatif untuk mereka selesaikan masalah insyaallah. Ya, baik insyaAllah. Jadi jika tiada lagi soalan daripada para peserta, jadi saya rasa itu sahaja untuk sesi webinar pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Masyudi di atas kesudian berkongsi ilmu mengenai teknologi di inking ini dan diharapkan selepas ini pengurusan dan pelupusan naskah Al-Quran dapat kita laksanakan dengan lebih teratur, beradab dan juga dapat memanfaatkan teknologi lestari seperti yang Tuan Masyudi kongsikan. Jadi sebelum kita akhiri webinar, saya ingin menjemput semua untuk buka kamera untuk sesi fotografi. Ada siapa Sebelum yang tu nak buka kamera saya untuk kita ambil gambar? ucapkan terima kasihlah kepada Ya, moderator menjemput kami untuk memberikan sama-sama. sedikit pendengaran apa penerangan. Mhm. Kalau misal kata nak tahu macam mana proses kami, tepi saya ni ada satu QR code, boleh Mhm. scan. Jadi untuk video macam mana proses kami jalankan. Boleh 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 Hmm. boleh scan QR tu. Okey. Baik. Baik, semua dah bersedia? Ada lagi nak buka kamera? Baik, kalau tiada saya ambil ya. Okey, satu, dua, tiga, senyum. Okey. Oh, sekejap. Okey. Okey, sudah. Jadi itu saja untuk perkongsian webinar perpustakaan siri yang ke-15 pada hari ini. Mohon maaf dari saya sepanjang menguruskan webinar pada hari ini. Kepada semua jangan lupa untuk mengisi borang maklum balas di dalam ruangan chat box. Jadi berjumpa lagi dalam siri yang seterusnya insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Masyidi dan semua. Assalamualaikum semua. Terima kasih sudi meluangkan masa. InsyaAllah sama-sama. Terima Assalamualaikum. kasih. Assalamualaikum. Ya. Salam.